Tak tahu nak lepak mana malam-malam? Sinilah tempatnya. Lobok Cabin and Cafe. Baru aja dibuka 2 bulan yang lepas. Spot di sini malam-malam memang happening, geng. Yang teringin nak makan skiver halal, sinilah tempatnya. Harga bermula daripada RM2 sehinggalah RM5. Selain daripada itu, sate pun juga ada, geng. Harga bermula daripada RM1 sehinggalah RM2.20. Pelbagai menu ada, korang pilihlah sendiri. Lokasi di Jalan Sungai Sekamat, Kajang. Dibuka setiap hari kecuali hari Selasa daripada pukul 6 petang sehinggalah pukul 12.30 malam. Tengok garlic bread mushroom ni memanggil-manggil. Jom kita cuba. Memang lembut roti. Macam tahu-tahu je kita orang haus. Ada lagi yang menarik airnya. Inilah dia, longan special. Betul-betul special ni. Ada air matcha, air kopi dan air coklat. Tak sabar nak berkena special longan ni. Sejuk dan manis. Airnya pula menyegarkan. Jom kita cuba air blended coklat. Kena gaul dulu, geng, baru sekata. Berkrim dan sedap. Sampai pula nasi lemak. Air kopinya memang kau. Ini baru betul-betul matcha. Ini pula nasi lemak sotong selambat RM24.90. Wah, bertalu-talu sampai ni. Dengan satenya, dengan skivernya. Boleh habis ke ni? Tiba-tiba penuh meja. Korang tengoklah sendiri tu. Makan bosa malam ni. Ingatkan dah habis. Ada lagi ni mie sizzling dan juga meatball. Nak datang sini wait sahaja. Lobok Cabin and Cafe. Jom kita cuba skiver ni. Dah tak tahan aku ni. Masuk aja ke dalam mulut, terasa pedas-pedasnya daripada cili sinjuan. Memang berbaloi lah dengan harganya ni, geng. Sangat recommended. Kayak di korang yang nak datang sini harus cuba skiver ni. Ini pula sate Malaya. Air tangan orang-orang lama ni, geng. Lepak santai malam-malam kena sate memang ngam lah. Sate daging, sate ayam, sate perut dan bermacam-macam lagi. Ada lagi ni taufu cheese. Terasa hangit-hangitnya dan meletup cheese di dalam mulut. Pertama kali aku cuba mantau yang bakar. Kita cuba tengok sedap ke tak? Memang sedap. Coleslaw daripada meatball ni memang jadilah, geng. Meatballnya pun tak ada keras, kenyang-kenyang aja. Tibalah masanya aku nak cuba sotong selambak ni. Menggunakan sotong yang fresh ya, bukan sotong ring tau. Kita gaul sambalnya. Untuk adik-adik, sambalnya ni bolehlah kita makan. Tak boleh berhenti makan sotong ni, geng. Untuk sizzling pula memang mantap. Kuahnya memang padu, geng. Mushroomnya pun banyak. Semakin lewat semakin ramai pelanggan. Macam biasalah, geng, sebelum balik tu kita tinggal jejak dulu. Korang yang nak bawa family makan-makan tu bolehlah datang sini ya. Yang berdekatan apa tunggu lagi, geng? Jomlah kita support. Boleh terus.